Ini kali pertama aku cemburu dengan korang yang duduk Rawang tu. Korang memang bertuah sebabnya lubuk jajan termurah dekat Malaysia ni dah buka dekat Rawang tau. Jadi jomlah today aku nak bawa korang teman aku pergi shopping coklat dan juga jajan yang murah-murah dekat cawangan jajan viral yang ketiga yang ada dekat Bukit Sentosa Rawang. Mesti ramai lagi antara korang yang tak tahu jajan viral dah buka dekat Bukit Sentosa Rawang ni. Dan kalau korang nak tahu jajan viral akan buat grand opening pada 31 Mei dan juga 1 Jun ni, korang akan nampak berlambat-lambat coklat dan juga jajan dengan harga yang sangat-sangat murah. Lepas tu nanti akan ada lucky draw dan juga free gift tau. Bukan ada coklat je dekat sini, tapi kalau korang nak borong jajan ni semua pun boleh tau. Ada macam-macam jenis jajan yang korang boleh jumpa dekat sini. Even jajan yang korang takkan pernah jumpa dekat tempat lain pun ada juga dekat sini tau. Ada macam-macam jenis krepek yang korang boleh borong. Even korang boleh jumpa biskut dalam tin yang besar macam ni. Apa yang buat aku lagi excited adalah dorang punya produk yang viral tu, which is tanghulu dan juga ice cream mango. Jadi korang boleh save dulu video ni, so lepas ni dah tahu nak pergi cari coklat dan juga jajan yang murah dekat mana.